Pindah Oyen mai dekat sini. Bagi selamat, tempat selamat untuk dia. Saya pindah Oyen mai dekat sini lah, bagi selamat sikit. Kalau dekat tempat lain tu bahaya kan. Kalau tempat lain tu bahaya tau. Dia lapar kan. Tidak, dia duduk dekat kedai kereta. Dia duduk kedai kereta. Jadi tempat tu dekat dengan kereta tau, dengan jalan raya. Jadi saya pindahkan dia mai duduk sini. Kan. Kira pasir tempat ni, pasir dah. Lantai dah pasir. Dia tak duduk lapik lah, sebab dia tak ada pasir ni tau. Dia cuma ada habuk-habuk enting kayu je. Oyen duduk sini. Sini selamat Oyen. Sini selamat. Tempat sini ada berteduh, tempat teduh ada. Han. Lagi sebab tu depan tu ada tempat rehat untuk Oyen. Taklah risau sangat untuk Oyen ni. Okay. Malam ni, besok insya-Allah ada rezeki kat Ian. Jangan risau. Makan banyak. Macam Ian. Makan Ian duduk ni elok ah. Duduk ni elok. Dah, duduk ni elok tau. Sahabat, Oyen ni dia duduk dekat kedai kereta tau. Dekat kedai kereta tu dia tak ada makanan kan. Dia tak ada makanan. Lagi satu, malam-malam dia tak ada tempat nak makan, tempat orang kata apa. Lagi satu, tempat tu bahaya lah, tepi jalan raya. Tempat tepi jalan raya ni saya risau tau. Pasal hari pertama tu saya bagi makan, saya tengok jalan raya, saya memang risau. Jadi saya mai lah letak tempat ni. Alhamdulillah saya rasa tempat ni selamat untuk dia. Lagi satu, lorong belakang depan tu ada macam rumah tau. Dia bukan rumah, dia rumah macam betul rumah kedai orang panggil. Rumah kedai. Dia ada bumbung, tapi rumah kedai tu kosong lah, tak ada lah kedai, tapi dia ada tempat berteduh. Kira sempurna elok. Ni saya tinggal kat dia, makanan banyak kat dia ni. Nanti saya main link kat dia. Insya-Allah. Kita bantu dia selagi boleh, kita bantu dia. Saya akan bantu dia sampai dia sihat. Siang dia. Dia akan siapa-siapa ni sahabat. Dia kosong. Dia sekok dia ni, si buluh ni satu dia saja. Dia tak ada teman-teman apa. Tapi bila saya main tempat ni, banyaklah teman dia akan jumpa nanti. Banyaklah kawan kat sini. Si buluh jalanan kuasa ni banyak. Jadi dia ada lah kawan-kawan dia tu. Okey sahabat, yang tu saya beritahu. Okey sahabat semua, kita jumpa lagi. Assalamualaikum semua. Doakan untuk kucing jalanan ni, you know. Okey semua. Okey, assalamualaikum.